Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Nama saya Asma Rufaidah binti Muhammad Hilmi, murid dari Sekolah Kebangsaan Tunku Besar Tampin. Apa khabar sahabat? Semoga hari yang ceria dapat memberi 1000 sinar dan kegembiraan buat semua. Hari ini saya akan berkongsi satu informasi yang sudah tentu berkaitan dengan bidang pendidikan untuk memperkasakan lagi pendidikan di negara kita. Apa agaknya ya? Jom. Selamat datang ke sesi perkongsian kita pada kali ini. Di sini kita akan berbincang mengenai bahan digital memperkasa pendidikan negara. Topik ini sangat relevan, terutamanya apabila kita memasuki era digital yang sedang berkembang pesat. Sebagai seorang pelajar, saya akan menyentuh bagaimana bahan digital bukan sahaja dapat membantu, tetapi juga dapat menjadi penentu masa depan pendidikan di negara kita. Wow, menariknya! Pada era teknologi ini, kita tidak boleh mengabaikan kemajuan yang telah dicapai dalam bidang pendidikan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, pengguna bahan digital seperti e-book, aplikasi pendidikan dan video pembelajaran telah menjadi semakin penting dalam proses pembelajaran. Kita semua maklum bahawa sistem pendidikan tradisional di Malaysia telah banyak mengalami perubahan. Dengan kemajuan teknologi, bahan pembelajaran kini tidak lagi terhad kepada buku teks sahaja. Pelajar kini mempunyai akses kepada pelbagai sumber pembelajaran digital yang dapat membantu mereka menguasai pembelajaran dengan lebih efektif. Bahan-bahan digital seperti Quizlet, Kahoot, Edmodo dan lain-lain amat membantu guru-guru dalam menyampaikan pembelajaran. Mereka boleh menggunakan video, animasi dan permainan interaktif untuk menjelaskan konsep yang sukar. Ini sudah tentu sahaja menjadikan pembelajaran mereka lebih menarik dan menyeronokkan. Seterusnya, bahan digital seperti video tutorial, modul interaktif dan bahan pembelajaran dalam talian memberi peluang kepada pelajar untuk belajar pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Bahan digital ini sangat membantu pelajar untuk berkolaborasi dengan rakan-rakan. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, seperti yang kita sedia maklum, kita sedang memasuki era digital yang sedang berkembang pesat di seluruh dunia. Boleh saya tanya cikgu beberapa soalan tentang pendidikan digital? Boleh. Apakah kepentingan pendidikan digital di sekolah? Okey, terima kasih atas soalan yang diajukan oleh saudari Asma Rufaidah. Okey, baik. Berkaitan dengan kepentingan pendidikan digital di sekolah, bagi cikgu ingin gariskan dua perkara lah. Yang pertama, kepentingan digital itu kepada guru itu sendiri. Seperti mana yang kita tahu, guru merupakan watak utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Jadi, bagi guru perlu menerapkan elemen pendidikan digital dalam proses PDPC di kelas ataupun di luar kelas ataupun di mana-mana juga ruang pembelajaran, supaya sesuai dengan teknologi digital yang sedang berlaku dengan pesat pada masa sekarang ni. Bidang digital ini juga banyak menyokong pembelajaran di mana murid-murid dapat mengukur kemajuan mereka melalui aplikasi-aplikasi pendidikan. Ia juga memberi peluang kepada murid dan juga guru untuk mengenal pasti kelebihan dan kelemahan mereka dalam pembelajaran. Marilah kita terus memberi sokongan kepada usaha-usaha dalam memperkenalkan bahan digital ini supaya anak-anak kita lebih terus maju ke depan dan negara kita maju dalam pelbagai bidang. Terima kasih kerana menyertai saya dalam sesi pada kali ini. Semoga pertemuan kita telah memberi inspirasi kepada kita semua supaya memanfaatkan teknologi demi kebaikan pendidikan negara. Bye. Assalamualaikum.